Kedengaran sorakan sokongan daripada ahli keluarga dan ditemani dengan cuaca pagi yang menyenangkan hari ini. Saya kini berada di Marina Island Lumut, Perak bagi penganjuran hari pertama Perak Multisport Festival yang ke-7 yang berlangsung selama 2 hari bermula hari ini 6 sehingga 7 Jun 2026. Festival sukan yang menghimpunkan peserta dari pelbagai peringkat umur berjaya menarik penyertaan yang merangsangkan pada tahun ini. Menurut pihak penganjur, pelbagai kategori pertandingan diperkenalkan bagi memberi peluang yang lebih adil kepada peserta, termasuk kategori khas untuk kanak-kanak. Inisiatif ini dilihat mampu memupuk budaya hidup sihat dan minat bersukan sejak usia muda. Ini dia sebenarnya gabungan. Kalau kita tengok dari segi nature, dia punya nature pengisian program ni adalah sukan. Bukan begitu lasak, tapi agak lasak jugalah. Jadi kita sebenarnya kita nak mempertingkatkan tahap sukan inilah. Kelainan ni kadang-kadang kita tengok berapa banyak kategori kita buat. Tapi macam kali ni kita buat hampir setiap peringkat umur tu ada. Sebab kita nak bagi peluang. Sebab kadang-kadang ni orang masuk bertanding boleh-boleh nak menang kan. Tapi kalau kita gabungkan semua di bawah satu kategori, mungkin kita tak berasa lah kan. Selain mempromosikan gaya hidup aktif, penganjuran festival ini juga bertujuan merancakkan sektor pelancongan tempatan. Kehadiran peserta dan pengunjung dari dalam serta luar negara dijangka memberi limpahan ekonomi kepada komuniti setempat melalui sektor penginapan, pengangkutan serta perniagaan makanan dan minuman. Sebenarnya abang datang ni main suka-suka saja. So event ni pun just for fun sajalah. Tak ada target banyak kali dah. Triathlon kategori men senior veteran. Dia event pun fun-fun. So next ni tak ada triathlon tapi abang ada buat trail run pula dah. InsyaAllah bulan 7 ni akan ada dekat Kaltra, Cameron. Yang just suka-suka. Yang ni memang sebab dah memang repeat punya event. So memang selalu ni lah. So dia orang akan hantar email untuk yang past participant. Akak sokong suami akak. Dia masuk aquathon. Berenang dengan berlari. Memang first time lah untuk ni. Sana dia meriah, organizer dia pun okey, teratur semua. Akak ni puas hatilah dengan event ni. Penganjuran hari pertama ini jelas membuktikan bahawa Perak Multisport Festival bukan sekadar medan persaingan sukan, malah menjadi platform penyatuan komuniti dan gaya hidup sihat. Melalui kehadiran pengunjung dan sokongan luar biasa yang diterima sepanjang hari pertama ini, festival ini nyata berjaya mencapai matlamat utamanya dalam menyebarkan inspirasi gaya hidup sihat ke peringkat yang lebih tinggi. Saya, Nurul Anis Najah binti Azizuddin, melaporkan untuk Nadi Bangi.